Dah lama saya tak upload video. Kali ini kami akan mulakan pengembaraan kami dari Malaysia menuju ke Dalat, Vietnam. Sebuah bandar tanah tinggi yang terkenal dengan cuaca yang sangat sejuk, pemandangan yang indah dan makanan yang unik. Kalau bajet boleh datang ke sini. Ikuti perjalanan kami dari lapangan terbang penerbangan ke Vietnam sehinggalah tiba di bandar yang digelar City of Eternal Spring. Jom mulakan pengembaraan ini bersama-sama. Makanan dia best, tambah-tambah pula kopi dia memang sangat-sangat best. Cuaca dia memang sangat-sangat sejuk, macam seakan-akan macam kita kat Malaysia ni, macam Cameron Highland lah. Dan selamat datang ke Dalat, Vietnam. Jom mulakan. Trip kali ini kita bermula daripada KLIA. Saya kali ini bersama dengan isteri saya, iaitu Arin. So hari ni kita akan fly to Ho Chi Minh, and then currently our flight delay 1 hour. So let's see if we can catch our bus to Mui Ne after this. Perjalanan lebih kurang 4 jam. So kami berlepas daripada KLIA sampailah ke Ho Chi Minh. This one. Sampai-sampai di Ho Chi Minh, di sinilah bermulanya kita orang punya masalah. Kita orang bayangkan, kita orang kena gerak daripada KLIA ke Ho Chi Minh, and then sampai di situ kita orang kena ambil masa sejam semata-mata untuk pergi ke stesen bas. Kalau kami lambat, kemungkinan kami akan terlepas bas nak pergi ke Dalat. So memang rushing, sampai-sampai dengan bahasa tak pandai nak book Grab lagi. Memang time tu memang kelang kabut. Aku dengan isteri aku pun macam nasib baiklah sempat record juga time ni. Guys, right now we arrive in Ho Chi Minh City. Wih. And sekarang kita rushing gila nak gerak pergi ke station bus, and kita nak pergi Mui Ne. Tak tahulah sebab kata the bus is at 10:30. Hopefully sempatlah weh dengan jamnya lepas tu. Wih, jam wih. Uncle, good uncle lah. Sekarang pukul 10. 10 apa? 10 apa? 9.53. 9.53. Kita ada lebih kurang 9.53 waktu Vietnam. Waktu Vietnam. Tengoklah sempat ke tak sempat. Okay. Sempat lagi kita jumpa kat stesen bas. Bye-bye. Nasib baiklah kita orang sampai tu 5 minit sebelum bas bertolak. Dia macam ni tau, dia banyak kedai, and dia korang kena cari kedai tu dekat mana. Memang susah. So korang kena prepare betul-betul. Tengok nasi bubas kita orang. Weh, kita orang macam nak naik tadi struggle weh. Tunjuk cara naik. Ni kita ni sini tangga dia. Naik dia. Korang kalau ambil si bawah. Tapi kita orang tak pilih pun seat tau. Gitu. Dia tidur dulu. Tapi kita orang tak pilih pun seat. Kita orang tak pilih pun seat. Kita orang tiba dapat seat ni. Faham tak guys? We tak dapat, kita tak dapat pilih pun. And tadi I sempat lah beli air sebab air dah harga gila. Oh my god. 4 jam. 4 jam? Serius 4 jam. So kita akan tidur kat dalam ni for 4 hours sampai hotel kita. Dia akan stop depan hotel kita, if I'm not mistaken. Okay, perjalanan kami ni daripada Ho Chi Minh ke Bandar Mui Ne ni lebih kurang 4 jam. Kami sampai ke hotel lebih kurang pukul 1 pagi. Yang mengejutkan, bas tu betul-betul berhenti dekat kawasan gelap, and kita orang kena cari sendiri. Mujulah dekat je hotel tu. Tapi memang seram lah, bagi seram lah, vibe seram macam tu. Sampai hotel pun macam gelap, and then customer service pun macam dia macam Yes, kita dah selamat clueless lah pukul 2 pagi kan. Hotel Wanderlust Hotel pada pukul 2. Kita expect dalam pukul 2.30. So kita sampai lebih kurang pukul 2 pagi. So inilah hotel dia. Ni ruang masuk, kecil je. Ini dia ruang hotel kami. Simple je, simple. Ada almari satu ke keluar. Ni kawasan view hotel. Okay, sekarang pukul 2. So kita nak tunggu sampai pukul 4.30 pagi. Dan kita tengoklah after that macam mana. Alright guys, ciao dulu. So ke mana? Kita akan pergi Sunrise Jeep Tour. Let's go. So hari ni kita pergi pagi-pagi, pukul 4.30 pagi. Outfit
Outfit dia. Untuk penonton viewers, kami masih lagi berada di Muhyiddin tau. Tak sampai lagi Dalat, lagi 4 jam lagi. So at the same time, ada setengah orang akan terus ke Dalat. Tapi kami pergi ke Muhyiddin dulu untuk enjoy this view. Wat Sand Dune, and currently kita yang ni dia purchase asing tau. ATV saja, for 2 person with driver 600 dong, which is equivalent to 90 ringgit Malaysia. So okey lah, memang macam tu lah, semua orang ambil, semua orang kat sini ambil kan. So sebabnya kalau kita nak jalan 2 km weh, Tak tahulah ada kelentong dia. tak tahu lah. Nampak tak? Actually dah berapa kali lah kita orang naik ATV. Tapi ATV kali ni special sikit sebab dia buat dekat padang pasir lah, ala-ala Dubai macam tu lah, ala-ala yang korang pergi negara ni kan. Tapi sejujurnya memang best. So 4 jam yang kami travel tu, wah, worth it gila. Dengan view yang sangat-sangat amazed lah. Tak sangka pula dekat Vietnam. And then time tu pula matahari tengah naik. So actually harga dia lebih kurang RM90 lah untuk 2 orang. So per person dalam RM45. So korang akan dibawa kepada satu tempat lebih kurang 2 ke 3 kilometer. Kalau korang tak nak naik ATV ni pun tak apa, korang boleh jalan apa semua, tapi jauh gila lah. So kita orang naik dengan view yang memang amazed lah, subhanallah. And then dia akan tinggalkan kat kita dekat satu tempat lah, dekat dengan windmill. And then kat situ korang boleh shoot gambar, korang boleh enjoy the view. Memang macam literally macam korang pergi dekat padang pasir yang cantik lah. So kita faham lah kenapa dia tarikan pelancong, sebab memang dia buat tu memang memang sangat menarik lah perhatian pelancong. So enjoy sangat-sangat. Kita orang pun sebagai sepasang suami isteri pun memang enjoy. Kalau korang nak honeymoon pun best juga kat sini, tapi letih sikit lah sebab kita orang sampai pagi and then terus naik ATV ni sampai dekat sini pun lebih kurang 40 minit memang ni. Ni macam dia orang drop kita lah dekat sampai dekat sini. So enjoy the view dekat sini, relax dulu sebelum korang bergerak ke Dalat kemudian. So currently at 5:32. Sekarang kita dekat Wat Sand Dunes. And this is all my gear up. Nak ambil gambar. Okay, kita akan tengok behind the scene juga. Oh, Kenapa? Tu yang solo. cantik lah video dia. Okey, nak jadikan cerita, kita orang bawa balik daripada travel apa semua. Bukan travel tu, yang apa benda tak voucher apa semua tu lah. Pergi sana, pergi sini, pergi sana. So kita orang ambil lah Grab daripada sini, hotel, pergi ke kedai halal. Sampai-sampai dekat kedai halal tu, tutup. Siali nak dahaka betul. Kota Tani lah tutup. Then kita orang decide pergilah Vietnamese. Kan macam kalau pergi Thailand dia akan ada 7E kan. So kita orang lah pergilah, apa nama kedai dia? Vietnamret. Viet Market lah, Vietmart lah, Vietmart macam tu lah, mat dia lah. Vietmart belilah. Nak beli situ pun tak ada cop halal gila. Cari. Saya ambil je lah. Jumpa dah juga mi sedap ni, tengok. Mi sedap. Pergi. Petang ni adalah mi sedap Vietnam. Jadi kita orang makan. So guys, makanan sudah siap. Ni dia. Mi sedap. So inilah makan dia. So guys, kita berada dalam sleeper bus. Sekarang menuju ke Dalat. Surprisingly dia ambil kita orang depan bus tapi dia sikit kecil lah sleeper bus hari ni. Kecil sikit. Kenapa aku bertarik ni? Oh, perjalanan lebih kurang 4 jam daripada Muhyiddin ke Dalat. So inilah dia. Lebih kurang pukul 4 So aku berada di tengah-tengah alam. So sebelah ni kita
ini. So hopefully duit ada lagi? Banyak lagi? Banyak Boleh lah, banyak lagi lah. Makan Maggi, makan Maggi punya pasal. Tapi surprisingly kita orang pergi cari air tau. Bini aku lah pergi cari air. Tapi memang sedap tu compare dengan This kedai ni. And ayam I tak tahu lah, dia dalam bahasa Vietnam. Dia dalam bahasa Vietnam. So you guys, this one surprisingly RM4 only. So I beli dua je sempat. Kalau sempat I nak beli 4. Tapi sebabkan bas kita orang sampai, so kita rushing. Tapi get this one guys, sedap gila. This is banana cheese frappe. Sedap gila. sedap mah, murah pula tu. Harga pun lebih kurang 84,000 dong lah. No, RM64,000. 64,000 lebih kurang 64,000 lebih kurang RM5 lah. RM5, RM6 lah. Recommended. Kedai dia tak sempat nak record, tapi tak apalah, pada mana ada korang cari sebelah tu dia. Alright guys, kita orang ni dulu. Kita orang off dulu. Sekejap lagi kita jumpa kat Dalat, tinggal hotel baru. Alright. Okay, selesai demo ini. So kita dah check out daripada hotel. And then kita sekarang ni bergerak menuju ke tempat destinasi kita, Dalat. Tapi best yang kita ambil kali ni memang kecil, and then dia ada 3 seat tau. So which is tengah, tepi dengan sebelah kiri lah, kanan kiri lah. So aku duduk dekat seat tengah. Memang kalau korang bawa family, aku tak sarankan lah kalau bawa mak ayah untuk naik sleeper bus ni. Memang pening, memang siapa yang mabuk laut tu memang mabuk lah sepanjang ni. After 4 hours, kita dah sampai ke destinasi kita akhir sekali, Dalat. Memang pening weh, bayangkan jalan dia naik bukit pusing-pusing. Memang tak tahan lah. So korang rasai sendiri view dekat Dalat. Memang cantik, sampai je korang akan nampak macam orang jogging. Kereta pun teratur. Wah, memang best. So sampai-sampai dalam petang macam tu, kita dah sampai ke hotel yang pertama kita, The Scenery Hotel. So guys, kita dah sampai ke Dalat. Sekarang ni kita menuju ke hotel. Tadi tak sempat nak record dekat bus tadi. So sampai je, and then kita terus singgah masuk ke kita punya hotel kita lah, which is nama dia Scenery. Okay. Sampai je kat hotel ni, so kita dah ready untuk check in lah. Specialnya Dalat ni, memang hotel dia sangat-sangat murah. Ni tak silap aku lebih kurang harga dia 200 lebih lah. Dengan memang cepat sampai. Ambil Grab pun dalam RM8 je. And then dia hantar terus ke Scenery Hotel. Ruginya kami sebab kami sampai petang tau. So and then time ni pun dah dekat malam dah. So memang kita panggil limited lah nak enjoy view dekat hotel, nak relax. And then lepas ni pun kita aim malam ni untuk kita dapatkan at least biji motor lah untuk kita bergerak. Kau masuk je hotel ni memang cantik sangat-sangat. Tengok dengan ada bathtub, and then view dia menghadap ke macam hutan macam tu. Katil dia pun memang sangat-sangat kemas. Bilik dia pun korang akan rasa macam harga dekat Malaysia lebih kurang 300 ke 400 ringgit lah. Specialnya about Scenery Hotel ni, dia sangat-sangat dekat dengan bandar tau. Dia ada satu roundabout besar dekat depan tu, taman. Kebanyakannya turis-turis kalau datang dekat situ ataupun even local pun memang akan petang-petang akan rehat dekat situ. So hotel ni just untuk siapa yang baru nak datang. Hotel ni memang tak ada aircon tau. So korang tidur tu sebab dah sejuk, so kita tak perlu dah nak aircon. Kita punya bilik kita di first hotel kita. Berapa ni 200 lah. 200 sini kira murah lah. 200 kalau kau dapat bilik sini tu kan ada patah kat depan tu. And then view pun memang cantik. So saya tunjuk macam mana view kat luar.
inilah hasil dia selepas 2-3 hari tak makan dah siap. Bergentan makan Maggi. Tu lah nak order apa yang nak makan. Okay guys, kita dah sampai ke kedai makan kita. Dah 2 hari kita makan 2 hari ke? 2 hari ya. Boleh lah. Sampai semalam kan. So Aisyah baru boleh lah makan nasi pun semua tu pun tak proper ini. So kita makan in a proper way. Lagi aku tunjukkan macam mana dia punya makan dia. Confirm lapar. And then ataupun pagi esok kan, kita nak start day early lah. Sebab kita hari ni kita tak sempat nak cover, tak sempat nak cover apa pun. Kita tak sempat pergi mana. Dah malam. Sebab hari ni, sebab sini malam cepat. So quite sad. Tom yum nampak sedap. Tom yum dia, si dia ada tom yum juga. Macam nak try tom yum dia. Habis je makan, terus kita bergerak jalan sikit lah dekat area tu. So memang malam kat sini memang hidup weh. Kafe-kafe pun memang yang kecil-kecil tu memang sedap. Dan specialnya dekat sini, kalau korang tahu kenal Vietnam dengan kopi tau. Kalau dekat Dalat ni, dia kopi dia tak setanding dengan Ho Chi Minh lah. Tapi memang pun aku rasa memang sedap dah. Susu dia pun pakai outside weh. Sedap sangat-sangat. Rasa dia, and then best thing, dia murah lah. Dalam satu cawan tu dalam RM5 macam tu je. Dua hari ni. Ini random je kita orang beli. Yeah, because Kan? we trust Vietnam punya specialty in matcha and coffee. Yang ni tak tahulah. Tak tahu tak bayar lagi. Tak bayar lagi. Bayar dah siap. Tak bayar lagi man. Yeah, specialnya about Vietnam, korang pergi kedai telur. Ada telur ayam, telur itik, telur puyuh, semua ada. Grab apa ini? Ini grab apa? Matcha triple. Matcha? Something. Coffee. Aduh. Baru dia. Dan how are you? Sedap. Sedap? Wih, sedap gila, sumpah. Apa tu? This one is coffee apa? Coffee whatever it is. Tapi tak tahu nama dia apa in Vietnam. Tapi rasa coffee dia memang cow gila. Memang creamy and cow. Macam tu. And this is one of the best seller. Yang ni kena random je tepi jalan. This one so cheap. I don't know. 45 ribu dong kot. Okay? RM1 kot. Yeah. So cheap guys. So cheap. So kalau korang jalan lagi ke depan, dia sampai dekat Vietnam Market tu tau. So banyak sangat makanan dekat situ. Cuma halal tak halal je lah. So macam ni kalau korang nak save, korang ambil lah macam telur ke. Macam ni ada roti, tak tahulah roti apa. So makan tengah-tengah. Sejuk kot, ada buah berangan lagi. Wah memang sedap lah. Kalau kita buah berangan Malaysia, buah berangan pula. Betul lah, buah berangan. And then ni lah baru sampai dekat dia punya night market dia. So kat sini pun memang ramai gila orang. Nasib baiklah kami sampai tu bukan on weekend tau. Kalau weekend memang lagi-lagi ramai. Sayang. So kita berada di Vietnam Night Market. Orang tengah mencari motor sebenarnya, tapi tak apalah, layan-layan je lah nak beli kitchen ke apa ke. Tengoklah. So dekat pasar Vietnamese Night Market ni, dia kebanyakannya ada satu lorong tu, Batu 20 apa? dia tu jalan besar lah. So dua jalan tu biasanya diorang akan jual ni lah, sweater-sweater, baju-baju sejuk lah. Tapi aku pun tak adalah Tadi dekat 500 Malaysia ni macam nak duduk, nak pakai ni kan, nak pakai baju sejuk. So kita orang jalan lagi, jalan, and then sebelah on the opposite side tu, kebanyakannya dia orang jual makanan-makanan macam susu, soya, semua makanan panas kalau. So memang layan lah kalau korang makan waktu sejuk-sejuk macam ni. Sekejap, nak translate. Did they understand? Tak payah lah weh lah. Sekejap, translate. No pork ha, no pork. No pork. No pork. No pork. Yes. No. Sweet. Cabaran je dekat sini, korang
nak tanya halal tak halal tu satu, and then at the same time korang nak tanya dia apa ingredient apa semua tu memang challenging. So memang kena pakai Google Translate unless kalau korang boleh cakap Vietnamese lah. Tapi overall makanan dia memang sedap, and then sebab sejuk kan, so korang layan lah minum air soya waktu sejuk. So memang orang kat sini pun over the night pun kebanyakannya akan lepak kat sini. Tapi itulah Dan soy akan made enjoy cara makanan-makanan kat sini. orang sini. Dia macam sedap. Dah. Lepas je kita orang makan minum susu semua tu, kita orang pun cari kedai motor. So actually dia bukan kedai motor sangat pun tau. Sebelah daripada market tu dia ada kawasan motor. So kita orang kat situ jumpalah dua orang ni. And then dia tolong cakap dapatlah sebiji motor untuk kami travel untuk trip kali ni. So untuk video kali ni guys, aku buat dalam 20 minit saja sebab ada feedback aku dapat 20 minit is the best lah. So hopefully korang pun akan sampai dekat Dalat. Jangan lupa like, subscribe dan komen saya punya channel, and then nantikan part 2 insyaAllah dalam next week saya akan keluarkan untuk part 2. Okay, bye guys, hope you enjoy this video. Thank you.